Gara-gara memberikan akses teknologi kepada tentera Amerika, ChatGPT kini berdepan dengan gelombang boikot digital paling besar dalam sejarah AI. Segalanya bermula apabila syarikat induk OpenAI secara rasmi meminda polisi mereka untuk membenarkan pengguna AI bagi tujuan ketenteraan. Mereka kini telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak Pentagon untuk kegunaan ketenteraan. Isu ini menjadi perdebatan hangat apabila pesaing utama mereka, Anthropic, pembangun aplikasi cloud, memilih untuk menolak tawaran tersebut. Anthropic berpegang pada prinsip teknologi AI tidak sepatutnya terlibat dalam pembangunan senjata ataupun pengawasan massa. Ramai pengguna bimbang kerana setiap interaksi dan data kita masuk ke dalam ChatGPT secara tidak langsung digunakan untuk melatih sistem yang kini dipegang oleh pihak ketenteraan. Inilah yang mencetuskan lonjatan kadar uninstall sehingga 295%. Sekarang ramai pengguna ChatGPT telah beralih ke cloud sebagai tanda protes. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.